Dalam video ini kita akan sama-sama pergi membeli belah di pasar raya dan kita akan belajar sedikit sebanyak tentang nombor dalam bahasa Cina, terutamanya dalam peratusan. Jom kita tengok. Sekarang kita berada di Lotus dan kita nak beli sedikit barang. Tengok ada apa promosi ataupun yang menarik di Lotus. Okey, benda pertama yang menarik perhatian saya ialah yang ini. Nampak? 25%. Dan biasanya dalam bahasa Mandarin kalau kita nak kata angka dalam peratusan, kita akan mulakan dengan 百分之. 百分之 maksudnya daripada 100. Dan contohnya macam angka tadi 25, kita akan kata 25%. 25%. Satu lagi cara kita nak sebut diskaun dalam bahasa Mandarin ialah dengan menggunakan perkataan ce. Ini agak mengelirukan bagi orang yang baru belajar bahasa Mandarin sebab dia terbalik dengan macam mana kita sebut diskaun dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Contohnya tadi 25% diskaun. Kalau kita nak sebut dalam bentuk ce, kita akan kata ta qi wu zhe. 100 tolak 25%, dapatlah 75%. 75% kita akan kata qi wu zhe. Maksudnya barang itu dijual dengan harga 75%. Dan satu lagi benda yang kita semua suka, bukan saja saya lah, saya rasa anda semua yang sedang menonton video ini pun sama juga suka benda ini. Apa dia? Buy one, free one. Okay, buy one, free one. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Mandarin? Senang saja. Mai yi, song yi. Mai, beli. Satu, yi, song. Free ataupun bagi. Yi, satu. Mai yi, song yi. Jadi hari ini kita sebenarnya datang nak beli mentega. Mentega ataupun butter kita sebut dalam bahasa Mandarin ialah nai you, butter. Tapi sayang sekali butter tak ada diskaun. Kalau tak ada diskaun kita kata mei zhe kou ataupun jual dengan harga asal yuan jia. Dan kalau barang itu tak ada stok pula kita kata mei huo, out of stock. Okey, next. Tempat seterusnya ialah tempat snacks ataupun makanan ringan. Tempat kegemaran. Dan untuk makluman, kalau anda nak tahu, potato chips. Macam ini, ada dua jenis panggilan dalam bahasa Mandarin. Satu, kebiasaannya kita akan panggil shu pian. Dan satu lagi panggilannya, kebiasaannya guna di kawasan Taiwan, mereka akan panggil yang yu pian. Ada beza tak? Tak ada beza. Sama sahaja, iaitu merujuk pada potato chips. Anda suka makan potato chips tak? Seterusnya kita ada di bahagian yang memang orang moden hari ini, orang muda hari ini tak ada masa nak masak, memang akan terus masak benda ini dan makan benda ini. Apa dia? Iaitu mi segera. Anda boleh nampak di belakang saya ni, mi segera kita panggil fang bian mian. Dan selain daripada fang bian mian, ada juga yang panggil pao mian. Fang bian mian, mi yang memudahkan. Pao mian ialah kita rendam, mi yang rendam. Jadi itu adalah sedikit sebanyak perkataan yang anda boleh gunakan dan praktikal untuk anda pakai di pasar raya ketika anda membeli belah. Jadi kalau anda suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Dan jangan lupa untuk turun di bawah. See you!